Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari kita ada sebuah Azora CPS. Untuk kereta ni dia ada dua common issue. Yang pertama suspension part, yang kedua dia sistem air dia. Kereta ni beli baru lah. Daripada start dia beli sehinggalah kini memang tak pernah buat apa-apa lah. Daripada segi suspension dia, sistem air dia cuma hanya buat servicing saja. Hari ni dia datang, dia minta kita checkkan dia punya suspension dengan sistem air dia. Untuk kereta ni memang agak teruk lah pada sistem air dia dan juga suspension dia. Memang kalau bawa tu dia punya steering dah start menarik ke kanan, dah start menarik ke kiri. Kalau sistem air ni jangan cerita, memang dah berkarat teruk lah. Kita boleh tengok lah barang-barang yang kita tukar untuk Azora ni. Okay, ini dekat tangan saya adalah radiator. Kita boleh tengok condition radiator dia daripada start beli sehinggalah kini, inilah condition dia, berkarat teruk. Jadi kalau kita nak servis pun tak berbaloi. Sebab apa? Bila kita servis, radiator ni dia ada sirip. Jadi takut cuci tak dapat bersih, sama juga. Kita pakai tak lama nanti dia akan, karat-karat ni akan naik semula. Sebab apa? Yalah, kalau kita hantar servis, biasanya dia orang akan jolok je. Jolok. Jadi bila keadaan tu tak dapat bersih, jadi bila kita pakai 2-3 bulan, nanti kita buka cap radiator ni still nampak karat. Better kita tukar je. Sebab apa? Kereta ni pun tak pernah tukar apa-apa. So kita dah discussion dengan owner, memang minta tukar je lah untuk jangka masa yang panjang. Ini adalah oil cooler. Dia sebenarnya oil cooler ni boleh servis, boleh tukar dia punya o-ring, tapi kita dah tanya dengan owner. Dia ada dua option. Satu, servis balik. Yang kedua, kita tukar sebiji satu set yang baru. Kalau kita tengok, dia punya pipe ni pun dah karat teruk. So, owner pun tak nak pening. So, dia kata kalau ada yang baru, masukkan je yang baru. Sistem air yang lain dah tukar yang baru kan. So, oil cooler ni, dia cakap sekali je, masukkan yang baru. Bila mana kita tak pakai coolant, kita tak ikut penukaran waktu yang sesuai untuk kita tukar coolant, dia akan jadi macam ni lah. Karat, teruk macam ni. Bila karat macam gini, macam mana sistem air kita nak cantik? Macam mana kita punya aircon nak sejuk? Sebab kalau dah berkarat macam gini, thermostat nak buka, nak tutup pun tak tahu bila dia nak buka, dia nak tutup. Sebab apa? Dia dah terlindung daripada karat ni tadi. Itu pentingnya kita pakai coolant. Tukar ikut waktu yang sesuai lah. Yang paling sesuai 40,000 wajib kita buat flushing, tukar coolant. Boleh pakailah coolant yang berkualiti. Okay, yang tadi yang saya cakap, bila bawa kereta kejap tarik ke kanan, kejap tarik ke kiri tu, dia berpunca daripada steering rack. Okey, untuk steering rack yang menggunakan bush macam gini kan, bush yang macam gini, yang dua jalan bush, yang satu jalan cushion. Kalau kereta original pun, dia orang takkan ada washer. Macam kita di sini, untuk kita buat pemasangan steering yang baru, kita akan cari satu washer yang sesuai untuk tutup dia punya bush ni, supaya pertama bush ni tak bergerak, yang kedua steering rack ni boleh tahan lama. Sebab apa? Washer tu tadi tekan bahagian bushing ni. Kalau harapkan skru saja, lama kelamaan dia punya bush getah ni akan ternaik. Bila ternaik, tu yang tadi steering rack cepat rosak, kita bawa kereta tak sedap, alignment dekat 10 kali pun tak sama. Letaklah washer kat kawasan sini. Washer kawasan sini untuk tutup bush ni tadi dengan getah ni sekali. Baru tahan lama. Okay, untuk kereta ni memang dia buat under garage. So, benda yang kecil-kecil macam stabilizer link ni, step babus ni jangan kita tinggalkan. Sebab apa? Dia pun dikategorikan under garage juga. So, kalau kita boleh tengok, condition dia pertama ada free play, yang kedua memang dah koyak greasing pun dah kurang, lagi satu pasir habuk pun dah masuk.
Nanti kita buat part yang lain, part yang ni kita lupakan, benda ni pula bunyi. Benda ni pun akan menghasilkan bunyi lah bila dia dah ada free play. Okay, macam babus ni kalau kita tengok, dia dah mula membesar dia punya lubang ni. So kita buat under garage, kita checking sekali, memang nampak benda ni kalau kita goyangkan dia punya bar tu, bila kita checking memang ada bunyi Benda-benda kecil-kecil ni jangan kita tertinggal lah, jangan kita terlepas pandang ataupun kita terlupa tukar, sebab benda ni nak tukar dia pun agak rumit. So tukar je sekali benda yang baru, benda pun tak mahal. Ini adalah bush subframe bahagian hadapan. Ini untuk pegang body. Dia untuk pegang enjin lah nak cerita. Benda pun dah crack, yang dah ada yang dah pecah. Jadi memang kita tukar sekali lah bahagian subframe dia. Sebab untuk kereta ni kita turunkan dia punya subframe, kita tukar dia punya steering rack, dia punya link, dia punya babus, dan kita restore sekali lah bahagian bawah dia. Kita pun dah siap bawa pemasangan, kita dah siap cuci enjin kereta ni. Sebelum kita delivery kat customer, kita sendiri yang akan menilai puas ke tak puas kita punya tangan buat. Kalau puas, kita serah kat owner. Kalau belum puas hati, kita hold dulu, kita perbaiki lagi apa yang tak ngam untuk kereta ni. So kereta ni pun kita dah hantar elemen, kita dah running 2 jam, tengok ada lagi tak leaking. Memang clear lah, kita boleh tengok hasil. Kalau sebelum ni datang berminyak sana sini, kita pun tengok tak syok kan. Jadi biarlah dia datang leaking sana sini, bila keluar tu ada perbezaan lah, daripada segi leaking, daripada segi bunyi, daripada segi pemanduan, ada beza. Okey, itu saja untuk perkongsian saya hari ni. Jumpa saya di next video. Jangan lupa support Zalan Auto. Mana nak repair kereta, mana nak servis kereta, terus call kita di bio. Bye bye.